Walau Zozais Tony Special Monkey ni performance-nya. Yang ni aku dah peram sebulan tau lepas aku dapat perfume dia tau. Dan longevity aku boleh dapat 9 jam solid kat kulit aku. Waktu opening, masa first aku bau-bau kan, dia punya perfume ni kan, dia punya bau tu bagi aku terlalu kuat, bau patchouli dia tau. Tapi satu orang dia dapat dia punya buzi daripada Tony Special Monkey ni. Tapi aku tak tahu lah kalau Zozais punya ni dia ada twist daripada OG. By the way, dia duduk kepada Surgeoff Tony Iommi Special Monkey tu. Dan bau dia ni boleh tersebar sejauh 12 kaki, penuh satu ruang bilik yang aku test tu. Bilik yang aku test tu, dia 12 kaki lah, maksimum panjang je lah. Tapi aku rasa ni boleh go lebih daripada 12 kaki lah. Tapi lepas 2 jam dia akan jadi bau yang tak terlalu kuat lah. Dan sumpah, aku tak pakai overspray tau. Aku pakai 8 spray je sebab aku tak tahan siap bau patchouli dia ni keras tau. So siapa-siapa yang hidung dia tak buka hijab lagi, aku tak recommendkan untuk korang blind buy Tony Special Monkey Zozais ni. Boy, keras mat. Tapi overall untuk Zozais ni memang hidden gems. Dia punya performance memang solid macam ni lah.